syurga cinta, kita kena jatuh cinta berkali-kali kepada pasangan kita. Sebab apa? Quran yang kita baca tu, Dek, Quran yang sama kan daripada kecil dulu sampai sekarang kan. Tapi bagaimana Quran itu boleh memperbaharui iman kita, recharge iman kita berkali-kali dalam hidup kita sampai sekarang. Tak ada masalah, kita baca Quran, insya-Allah boleh recharging balik iman kita. Begitu juga kita nak pandang pasangan kita yang kita sayang kerana Allah ni, nak jatuh cinta, mula sekali kita jatuh cinta kat dia, mungkin sebab agama dia yang kita ukur melalui dia jaga ikhtilat dia. Dan sekarang kita nak jatuh cinta sekali lagi bila tengok kematangan dia, kesabaran dia, kewibawaan dia. Dan semua itu akan menyebabkan kita rasa pasangan kita ni walaupun pengantin lama dah, tapi sentiasa jadi pengantin baru di hati kita. Okey, kita tengok juga kan, ada pernah tengok kereta antik? Kereta antik, kereta lama kan? Orang yang bijak buat kereta lama tu, dia tata, dia rias. Pada masa sekarang ni, menyebabkan kereta tu jadi bernilai berjuta-juta ringgit. Tak mampu kan nak beli. Hebat, cantik, canggih orang tengok. Begitu juga pasangan kita yang kita muliakan, yang kita sayangi, kita bijak pandang dia, tengok dia secara pandangan penuh cinta. Untuk kita jatuh cinta berkali-kali kepada dia, insya-Allah dia akan jadi sesuatu yang hebat sentiasa di mata kita. Dan yang terakhir, kita kena sentiasa ada agenda soleh dan musleh dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Apa itu agenda soleh dan musleh? Kita kena sentiasa dalam hidup berkeluarga ni, kita nak baikkan diri kita, dan bukan nak baikkan diri kita seorang-seorang, kita nak baikkan pasangan kita. Kalau kita tengok dia ada kelemahan tu bukan untuk kita kritik, bukan untuk kita rintih-rintihkan, tapi kita jadikan itu sebagai peluang untuk kita melengkapi dia. Sebab diri kita pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Maka bila ada agenda nak membaikkan dan nak menjadi baik, sentiasa ada program-program, sentiasa ada fikiran-fikiran baru, sentiasa ada rancangan-rancangan baru yang akan mewarnai syurga cinta kita. Contoh yang berlaku kan, sabda Rasulullah SAW kata, jika seorang suami bangun di tengah malam dan dia kejutkan isteri dia untuk qiyamul lail, dan dia percik air ke muka isteri dia, insya-Allah keluarga ini akan mendapat rahmat. Begitu juga kalau isteri bangun di tengah malam untuk qiyamul lail, dia kejutkan, dia bangunkan suami dia, dia percikkan air ke muka suami dia, dan suami dia bangun, insya-Allah keluarganya akan mendapat rahmat. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Begitu juga kalau suami kita tiba-tiba satu hari dikejut kita kan, bangun qiyam, dipercik air ke muka kita, kita nak bangun dengan tersenyum, nak kata, abang jaga-jaga, esok saya pula nak kejutkan abang, percik air ke muka abang. Macam itulah agenda-agenda yang akan menyebabkan rumah tangga akan jadi manis. Wallahu a'lam. Sekarang pakai nak letak banti kat tepi jatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustazah, di atas tips-tips pembinaan syurga cinta kan, sangat tersentuh dan sangat bersemangat. Dan saya sekali lagi jatuh cinta dengan suami saya. Okey. Seterusnya ialah untuk Ustaz Isra dalam soalan dalam pusingan kedua ni. Okey. Orang kata cinta tu perlu bukti, tak cukup dengan kata-kata. Jadi bagaimana untuk seseorang itu mampu membuktikan cintanya sebelum dan selepas berkahwin? Minta pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, sahabat-sahabat independen. Perlu tak cinta bukti? Kenapa? Perlu. Siapa kata cinta itu perlu bukti? Susah? Perlu. Tanya juga sebut tadi kan ya. Sehari saya contoh sangat perlu. Hadirin-hadirin dalam mantu Allah, bila kita kecil, masa kita kecil, kita nak buktikan kasih bapa kita dengan ibu kita. Bila bapa cium tangan, yang mai sini jap, ayah cium dahi kita, kita pun sangat suka. Lepas tu ayah pun cakap, ayah nak apa?
Lepas tu kita pun jawab, nak kapal terbang boleh ya? Bukan ya, siap, terbang mainan. Kalau terbang mainan, okey. Ayah pun pergilah dengan perasaan yang teruja dan sangat ternanti-nanti. Si anak menunggu dengan senyum pembuktian cipta daripada bapaknya. Sekalinya bapaknya sibuk, tak sempat beli, mungkin tak kurang duit atau sebagainya, dan pulang pun dengan gembira tunggu di pintu. Dia kata mesti ayah sembunyi belakang tangan. Ayah tak sampai lagi, jauh. Jauh dengan ayah tu, sebab nampak bukti cinta tersebut sampai ataupun tidak. Alas ayah balik dah. Ayah balik. Tu ada something, bukti belum sampai. Alah ayah cakap apa? Tadi ayah ke kedai tapi ayah tertinggal. Allah, tak best. Lepas tu dia pun pergi bawa gulung, merajuk. Mak dia pun panggil, Aiman, naik makan. Tak nak. Mai makan, tadi tak makan pagi, tak nak. Mailah cepat, ayah jemput makan, tak mau. Kita merajuk sebab bukti tidak ada. Lalu ayah pun tak sempat makan, turun bawah, buat dengan kayu, bergaji, buat kamu tebak. Ini cerita tahun 78. Tahun 78, bukan tahun 2011. 2011 kedai runcit banyak. Beli je mainan, kedai RM2 timbul. Ini tahun 78, susah. Lepas tu Aiman main, ayah dah buat kapal terbang. Mana? Dengan pembuktian, mana? Dia pun tengok, ni kan terbang. Mana saya? Tak ada jendela pun. Dia pun lempar kapal terbang sebut di tiang, pam, pecah. Dia masih tidak mendapatkan bukti tersebut. Ayah dia tak marah. Ayah kata apa, esok nanti ayah akan belikan, tak nak sekarang juga. Jadi Al-Kisah dia punya antipati cerita tersebut. Seorang anak nak bukti daripada ayah bahawa anak itu hanya faham hanya kapal terbang sahajalah merupakan bukti kasih sayang seorang ayah. Dia tak faham. Saya ada baby umur 4 bulan sama macam Salsa Fatimah. Dia lapar, dia nangis. Dia ngantuk, dia nangis. Itu je. Dia tak cakap, Abi, lapar. Sebab dia kecil. Yang dia tahu senyum. Tahu itu je. Sebab dia tahu dua je bahasa. Lapar, nangis. Gembira, ketawa. Ngantuk, nangis. Itu je dia tahu. Jadi apakah kita sebagai seorang yang dewasa ini perlukan bukti untuk cinta-cinta seperti itu? Kita memang ada prasangka. Sebagai seorang manusia normal, kita memang ada prasangka. Lambat sikit sampai. Kopi mana tadi? Aku tunggu daripada pukul 8 ini. Ini pukul 8 ni? Iyalah 7.50. Nak beritahu prasangka kepada pasangan. Kadang-kadang bukan saja pasangan sebelum ataupun selepas moderator, dua-dua akan berlaku konflik prasangka tersebut. Itu confirm berlaku. Jadi kita pembuktian tersebut memang perlu bukti. Nak kahwin perlu bukti. Kau ada duit dah? Ada pun. Itu bukti yang sama-sama. Tapi aku dah pinjam bank tadi, ini slip bank. Aku pinjam RM500,000. Kau apa? Daripada Indonesia, RM500,000. Pembuktian untuk serius kahwin. Dah jumpa ibu kita, dah jumpa bapak dia, pembuktian bahawa dia memang serius untuk kahwin. Bagi kad semua, dah bagi tahu kawan-kawan, serius membuktikan bahawa dia memang nak kahwin. Dan pembuktian seperti itu memang kita nak. Serius. Dan memang jelas. Yang kita tak mau tengok, dia orang yang kalau ikut, kita kena tengok pasangan ni kan. Ada orang yang jenis A. Ini saya punya pemperhatian dan pemikiran sendiri. Orang jenis A ni, dia akan kata kepada, selalunya yang bukti ni, misalnya perempuan ke lelaki selalunya bukti. Perempuan, saya cakap bukan saya. Memang selalunya perempuan yang nakkan bukti. Proof?